Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini, pihak wartawan sekolah membuat liputan majlis penyampaian sijil tamat prasekolah Sekolah Kebangsaan Kubang Kiat yang berlangsung dengan penuh ceria dan bermakna. Majlis ini diraikan bagi menghargai pencapaian anak-anak prasekolah yang telah menamatkan sesi pembelajaran mereka dengan jayanya. Tahniah diucapkan kepada semua murid, guru serta ibu bapa yang sentiasa memberikan sokongan padu. Sekian, terima kasih. Untuk melihat kemeriahannya, saya serahkan kepada wartawan lokasi. Heartbeats fast, colors and promises. How to be brave? How can I love when I'm afraid to fall? But watching you stand alone, all of my doubt suddenly goes away somehow. One step closer. I have died every day waiting for you, darling. Don't be afraid. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bolehkah Abi memberi sedikit pandangan tentang mengenai majlis ini? Okey, terima kasih adik Kadisha. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama sekali Abi nak ucapkan terima kasihlah kepada jawatankuasa unit Pra SK Kubang Kiat. Jadi majlis ini Abi amat rasa berterima kasih kepada adik jawatankuasa yang berjaya melaksanakan majlis graduasi pra peringkat sekolah tahun 2025, dan Abi rasa amat gembira kerana hari ini semua murid pra dapat menamatkan sesi pengajian peringkat pra. Mungkin tahun depan mereka akan memasuki alam baru, iaitu tahun 1. Okey, jadi untuk soalan adik Kadisha ni, Abi amat berpuas hati dan gembiralah dengan majlis yang diadakan pada pagi ini, dan terima kasih semua. Terima kasih kepada rakan saya di lokasi. Begitulah berakhirnya majlis penyampaian sijil tamat sekolah prasekolah pada hari ini. Sekian, terima kasih.